rasa memang ada untuk sesi mobile dengan tak ada lah. Jadi kita nak tanya sebuah sikit tentang sekolah ni. Silakan. Dari yang nak start ke? Aku nak tahu tentang sekolah. Dia nak tanya. Kau berapa dah jadi GP? Jadi GP. Saya sebenarnya dah 10 tahun. Oh, lama dah. Dah 10 tahun jadi GP. 2 tahun di sekolah Sungai Buh. GP di sana lah. SK Sungai Buh. Tahu kan? Memang Pontian tahu tidak? Jabatan tu? Ada Sungai Buh, cukup. Dekat jabatan tu? Yelah kat situ. 2 tahun di sana. Dan di sini dah 8 tahun dah saya. Oh, ni 8 tahun. Kat sini dah 8 tahun. Jadi 10 tahun ni sebagai guru besar. Semasa cikgu masuk sini tu, mana tu cikgu ada buat apa-apa perubahan tak untuk sekolah tu? Banyak. Saya bukan nak angkat baku sendiri Kita kita perubahan. Okey, masa saya masuk sekolah ni memang uzur dari segi fasilitinya. Sebab bangunan ni kita ada rancangan Malaysia berapa saya tak ingat lah. Tapi masa tu semua sekolah dapat bangunan baru. Sekolah ni ada 14 sekolah aja di Pontian yang tak dapat bangunan baru. Termasuklah sekolah ni. Jadi keadaan bangunan memang uzur lah, memang teruk sebab tak pernah bercat. Kayu-kayu lagi lah. Memang bangunan macam ni tapi dia tak pernah bercat. Bayangkan kalau bangunan tu dah 30 tahun tak bercat macam rupa je. Orang buat tidak ceria. Tak ceria lah, masuk-masuk je. Berlumut macam tu lah, tak cantik. Sebab tu masa saya daripada Sungai Buh kan jauh. Jadi saya minta lah sekolah-sekolah di sekitar sini. Di Zon Bandar sebab saya duduk kat PRP. Kan, anak saya pun masa tu yang kecil pun baru 10 tahun, dia naik basikal daripada rumah pergi sekolah api-api. Lalu juga ada rumah saya ke api sebab saya dah dia hantar ke Sungai Buh, saya sempat nak uruskan dia. Takkan saya nak bawa ke Sungai Buh, nanti penat lah dia nanti nak sekolah agama kan. Agama saya petang, dia dah tahap 2. Ni saya nak balik sampai pukul 6. Jadi saya tak lagak penat. Saya nak balik pukul 5. 4:30 pukul 5. Puan first pun tak habis GP tu? Taklah, mestilah kita daripada guru biasa. Daripada guru biasa, kemudian daripada ke GPK lah. GPK Koko, GPK Ham gitu. Kemudian barulah guru besar. Jadi guru besar pun kita pernah diperiksa NPPL, macam tu. Macam tu lah. Macam kat sekolah ni, ada tak Puan buat program-program yang macam Puan punya program signature Puan? Mungkin banyak lah, saya yang Puan sendiri yang buat program khas sekolah ni? banyak lah, program kejayaan sekolah. Masa saya datang tu saya buat program kejayaan sekolah. Buat dana untuk kita sekolah ni bukannya ada dana untuk cat sekolah, semua nak kena minta daripada DPD kan. Tapi takkan nak minta, sekolah minta juga tapi bukannya senang nak dapat duit untuk mengecat tu satu bangunan. Satu bangunan tu nak cat pun kalau kita ambil kontraktor RM50,000. Tapi sebab saya wujudkan dana, saya wujudkan kita carilah macam-macam lah. Saya cari ke kawan saya, rumah ke ataupun alumni tak jalan masa tu. Jadi kita banyak pada saya minta doa Iblis lah, dan berhormat. Kita mana boleh minta duit daripada orang awam, mesti nak ada nak kena ada proses dan sebagainya, banyak prosedur lah. Jadi kita minta bapa daripada guru, sumbangan guru pun banyak bantu sebab dia nak sekolah cantik. Jadi saya guna duit yang berapa yang ada tak. Saya cat satu bangunan ni tanpa pakai duit daripada PPT. Tak dapat peruntukan? Memang tak ada? Lambat peruntukan. Saya cepat. Jadi saya mula saya jadi besar, saya buat terus nampak SK Parit Patang. Buat karton-karton tu. Ada cikgu cakap sekolah ni SKM tu? Dulu lah SKM, tapi masa saya masuk memang dah grade B lah. Dia ikut pada populasi kan. Dia banyaklah saya buat sekolah ni. Sekolah ni antara dia cat sekolah, kemudian saya minta peruntukan bumbung, saya naik taraf pejabat. Jadi kalau nak tengok dokumen file-file yang berkenaan program korang daripada komuniti luar ke, ada buat kolaborasi? Saya masalah saya punya laptop ni saya baru beli yang baru, yang lama tu dah rosak. Ni baru ambil yang baru ni, hari semalam kemarin saya ambil daripada saya punya murah je. Sebab saya punya laptop yang lama tu rosak.
Backup tu. Program banyak lah kita cakap. Panggil orang luar adalah Ada macam-macam. Program motivasi berapa. Semelangan. Semangat murid, motivasi murid. Banyaklah. Kalau macam sekolah ni kan Puan, ni kita tahu dia ada kurikulum baru kan yang boleh bertuju. Sekarang KP 2027, kurikulum persekolahan 2027. Dia bermula tahun depan. Tapi tahun 2026 dah dimulakan dengan murid prasekolah lah. Okey. Untuk tahun ni, murid prasekolah tahun 2026 ni dah mula untuk sistem baru lah. Jadi pada tahun depan 2027, semua dah bermula daripada tahun 1 nanti dah akan bawa-bawa lah. Sampai tahun 6 lah. So maksudnya untuk tahun lepas 2020 tahun ni 2026 Untuk prasekolah dulu, prasekolah. prasekolah cikgu dia macam buat meeting lah dengan guru prasekolah untuk kuliah ni. Ada orang tahu. Ke Memang kita ada diorang dah ada meeting pun dah ada, kita pun guru besar pun dah diberi khusus, cikgu prasekolah pun dah diberi khusus. Jadi memang ada orang tahu lah. Daripada tahun lepas lagi dah ada khusus lah untuk Jadi kalau macam dari segi orang cakap macam kemudahan sekolah, lepas tu kepakaran guru tu, sebab kita tahu kurikulum baru ni kan dia lebih kepada teknologi kan, AI kan. So kalau kat sekolah peribatan ni macam mana kemudahan? sekarang ni kalau tengok kat sekolah peribatan ni, apa yang awak nampak sekolah ni sediakan fasiliti yang berkaitan dengan digital? Apa yang awak nampak? Smart TV, kita ada smart TV, kita ada smart board. Ada pergi tengok tak bilik komputer? Kita masuklah bilik komputer. Bilik komputer pun dah dibukakan Setiap orang dapat budak-budak ada laptop baru lah. Dalam saya tak ingat dah berapa 20-21 tu. Sebab sekolah kita murid tu tak ramai. Dia tak boleh bagi sampai 40 kan. Dah 21 tak silap saya. Kemudian kita ada dia ada bagi skrin lah tu. Skrin. Untuk ni lah LCD semua lah. Yang baru. Sebab yang dulu masa zaman dulu pun dapat juga. Tapi dah lama lah dah tak pakai lah. Sekarang ni yang baru lah untuk sesi 2027 ni lah. Cikgu pun dibekalkan laptop. Pasal saya ada 4 laptop untuk cikgu. Dan untuk pejabat pun laptop yang baru lah cikgu guna. Tapi cikgu ni dia pakai sendiri. Sebab kalau pakai yang tu saya pun tak suka pakai. Sebab kita kena isi buku lagi. Kadang-kadang dalam laptop kita kan kita ada benda-benda yang peribadi kat situ kan. Senang kan. Kalau macam kat guru tu ada macam printer disediakan dengan komputer tu pun dia sediakan juga. Okey. Dulu saya ada dapat peruntukan untuk cikgu tu. Ada dua desktop PC dengan printer. Tapi lepas tu rosak. Benda tu dah lama dulu. Lepas tu guru-guru dia guna bilik guru lah. Dia beli printer baru, beli PC baru. Macam tu lah. Sebab kerajaan kita duduk Johor, kita punya MB ni bagus. Dia ada dah 4 tahun ke 3 tahun. Dia dah setiap tahun dia bagi RM5,000 peruntukan bilik guru. Untuk Jadi semua sekolah? untuk semua sekolah. Jadi kita punya duit daripada situ lah. Untuk cikgu-cikgu lah. Sebab tu bilik guru cantik. Bilik guru tu pun dulu pun teruk juga daim. Tapi saya ada minta peruntukan daripada YB dan UPI naik taraf perabot. Dia orang nampak cantik dia punya kursi meja dia kan. Naik taraf perabot dan juga pejabat. Jadi kita pun, saya pun selesa lah. Macam tu. Sekolah lain ada macam masalah kekurangan guru ke ada? sini memang kekurangan guru. Kekurangan guru. Sebab cakap, Saya kontrak sekarang. Sekejap, saya bagi masa, saya mesti 5 minit. Saya pun tadi, itu daripada saya cakap telefon Cik Halim tu pasal kurang guru ni. Pada kata, bulan 6 ni ada guru redeployment. Guru daripada sekolah lain yang lebih bawa ke. Tapi kalau biasanya kalau budak IPG posting dah 10. Kalau macam sini-sini sebelum ni lah. Bulan 10 ni lah. Okey. Tapi awak belum musim lagi kan? Kami awak lagi. Kan? Kita tak telefon Cik Halim, selalu saya ingat dia kadang banyak benda lah. Tak terlihat sangat. Banyak benda daripada itu saya nak telefon dia. Yang baik ni yang bahagian guru ni. Cepat tanya saya tu. Baik ikut kan ada guru masuk ni datang ni.
mak awak cikgu Ya. Mengajar di mana? Mak saya Kolej Tingkatan 6. Siapa nama dia? Siti Masita. Siti Masita. Ya. Ajar subjek apa? Kaunseling. Kaunseling. Dulu sebelum dia ajar kesihatan 6, dia ajar mana? Yunus Sulaiman. Sebelumnya lagi Kukuk. Dia option apa? Kaunseling. Kaunseling lah. Dulu memang kaunseling. Ayah? Ayah Mahat Pontian. Syahrizal. Ustaz siapa? Cikgu Syahrizal. Ajar geografi. Kau ustaz lah. Bukan. Syahrizal. Yang ni Muaz? Ayah sekarang Datuk Pegawai. Siapa nama? Abdul Syukur. Dia syukur. Ustaz. Ustaz. Mak awak kerja? Cikgu SK Wanda. Siapa? Nolilawati. Umur berapa tak buat? 48. Okey. Ni awak nak berapa lah? Saya Saya anak kedua. Kedua? Pertama. Pertama? Kedua? Ada adik lagi? Ada. Berapa orang balik? 6. 6? Oh, Total 8. jadi ada 18. Ada yang... Kita 8. Betul. Oh, dia orang. Oh, ada 6 beradik. Termasuk awak 8. Oh, Alhamdulillah. Ni sekolah rendah kat sekolah mana? Sekolah SKBP Sekolah Bandar. Rendah. Sekolah mana tu 2 orang? Ada 3. 3. Terus sekolah mana? Sekolah menengah Anur 2 orang, Datuk seorang. Anur dengan Datuk. Awak dulu sekolah mana? Anur. Dua-dua lah. Okey. Alhamdulillah ramai. Saya dalam cikgu anak ramai. Yang ni anak berapa? Saya anak kedua daripada 4. 4. Okey. Ini dua dia kerja lah kan. Betul kan anak-anak dua orang masuk LPG kan? Kan? Ya. Tapi LPG lain-lain lah. Lain. Ni tadi awak mana? Awak mana? Saya Institut Bahasa dekat Kuala Lumpur. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Oh, yang ni? Razali Ismail Terengganu. Sekarang tu saja nama saya fikir tau. Ya. Dulu saya SPM kau apa Saya 10. Itu mana jadi cikgu tak jadi lain-lain ni. Ada juga anak lain tempat yang mula UPU dapat UM, tempat yang kata masuk LPG. Yang ni dulu apa SPM? Saya TJ. Sebab kau dapat 6A pun susah nak dapat. Saya tengok nak tak dapat. 7A. Yang ni dulu? 9. 9. Yang ni? 10. Kalau nak jadi cikgu lepas 10A semua ya? Ya sekarang lah susah masuk LPG. Kalau dulu saya tanya macam parents saya kan, juga orang tak pandang ke dia cikgu ni dulu. Kan zaman-zaman mata dulu kan. Sekarang betul-betul orang masuk. Sekarang memang orang nak masuk IPG sebab nak jadi cikgu. Paling mudah lah peluang pekerjaan. Kalau dia ambil engineer pun, kadang susah nak kerja juga. Kerja kilang pun kadang engineer pun sekarang ni Malaysia kita orang kata kerja dia gaji dia tak dapat gaji yang setimpal dengan engineering tu. Kan? Betul ramai kerja engineer yang pergi Singapura. Tapi pada pergi Singapura pun sekarang ni kalau memang dah jadi kali ganda. Masalahnya kalau pergi Singapura pun bukannya dia dapat simpan duit dalam. Kita kalau Malaysia pun KBSP. Kat sana tak. Dia lepas 7 tahun kalau dia masih stay lagi, baru dia potong KBSP. Jadi rugilah dia kerja. Mana gaji besar, kerja kali ganda tapi Dia kena jimat sendiri lah. dia pandai simpan dalam sendiri lah. Tapi orang sekarang kalau dia bukan itu dia pandai nabung tak? Betul lah. Betul tak? Betul. Tapi duit itu. Sebab saya tak sedar jalan di Singapura kan, ambil engineering. Belajar apa? Yalah kerja-kerja cemerlang. Lepas tu kerja dekat Malaysia gaji tak setimpal. Ini pun gaji starting RM10,000, RM1,500 lah gitu. Susah lah, dia kalau start tak sama kerajaan lah. Semua kerajaan sekarang ni tak ada pencen lah. Walaupun dia start RM25,000 lah. Tapi pada saya masih lagi, walaupun tak ada pencen, Ada KBS. masih stabil lagi lah. Kita ada potong KBSP. Keduanya kalau macam dulu berlaku pandemik COVID-19 kan. Kalau kita kerja kerajaan, okeylah gaji jalan walaupun dia tak keluar bekerja duduk dalam rumah dia kan.
Awak pun masa tu tengah belajar kan, masa COVID-19 kan. Tak pergi sekolah pun, tak pergi mana pun, macam cikgu pergi jalan. Kalau kerja online pun, tak kira lah kerani ke apa pun, pergi jalan. Tapi kalau kerja swasta, ada yang kena buat kerja. Terus majikan pun tak mampu kan. Jadi kita, waktu kerajaan ni, stabil lah sikit lah untuk usaha. Tapi akan datang saya pun tak tahu cakap apa. Akan datang pengambilan pejabat awam lagi nak kena dikurangkan. Dah jadi cikgu ni kena hitung lah. Untuk kata ada situ jaya lah. Berbanding rakan-rakan awak di universiti yang belajar teruk-teruk tapi serupa masih terambai-rambai lagi. Macam tu lah. Cikgu lah. Cikgu, anak-anak cikgu ada yang jadi cikgu? Anak saya yang kedua lah, yang pertama special child lah. Special child. Dia tu autisma lah. Yang kedua farmasi. Kahwin dah, saya dah cucu dia pun. Suami dia doktor. Saya dah cucu dah 2 tahun lah. Dah 7 lebih. Perempuan. Bertiga engineer lah. Macam tu. Singapura Tak, di Malaysia. Tapi apa tu saya kata gaji tu anak saudara saya kerja di Singapura. Ada 2 orang, engineer lah. Kerja kat UKM. Anak saya dia UPNM. Mechanical engineering. Dia anak saya tak nak jadi cikgu lah. Saya kata, saya nak sebenarnya anak saya seorang jadi cikgu kan. Betul tak? Kita mengajar fikir kan, nak juga ikut cikgu. Mungkin bertiga tu kot. Tapi dia pun sekarang tengah rumah ambil lagi. Dia ada diploma. Pendidikan Islam. Lepas tu kejap nak sambung belajar dah, saya pun tak tahu. Dia terserah kerja lah. Dia bukan kerja bidang dia pun. Dia tak apalah, mana dia suka je. Nanti dia kerja, dia tak boleh tak boleh ingkar. Lepas tu dia kerja lah. Nanti kalau dia rasa nak sambung belajar, dia sambung belajar. Itu pun saya galakkan lagi. Dia kerja lah kan. Tapi bukan kerja bidang dia lah. Bukan dia mengajar kan. Dia tu lah yang jadi cikgu tu. Tapi biarlah, mungkin kalau satu masa dia terjentik atau jadi cikgu, dia bisa belajar lagi. Ambil degree ke. Dia lah. Dia adalah yang nak jadi cikgu. Adik yang nombor 4 tu baru habis asasi. Tu dia dah interview. Medik, satu medik, Mimas, satu farmasi. Dah ada mohon-mohon lagi lah engineering ke apa, tak tahulah kita rezeki. Saya tak tahulah apa yang dia dapat nanti kan. Tunggu bulan 8 bulan 9 lah rezeki dia. Saya tunggu je lah. Maknanya kalau ada rezeki yang dia cikgu seorang betul lah. Dia insyaAllah. Biasa kalau bapak dia jadi cikgu, mesti ada anak. Saya nak juga seorang sebenarnya. Tapi dia pun masih pemalam dia lagi lah. Sebab dia bekerja kan, dia buat bidang lain. Saya doakan dia terjadi dia cikgu lah. Itu je lah. Kiranya cikgu dah nak peting juga lah. Ya, saya agak-agak umur dia berapa? Mungkin lagi 2 tahun. Saya insyaAllah lagi 4 tahun. Oh, 4 tahun. Bajet lah. sama cikgu. Sama cikgu dari Sama. Saya dia kawan saya dulu. Kawan masa saya muda-muda dulu lah. Saya buat posting, dia pun buat posting. Tapi saya sekolah lain, Tapi saya jumpa balik di sekolah ni lah. Dia dulu pun dah jadi bikin tempat lain. Tapi saya pun kesian kat dia, dia bikin kat Pukul jauh sangat. Saya tarik ke sini. Saya minta lah gawai, tarik dia lah. Senang buat kesian, dia tahu kan. Cikgu memang seorang sini ya? Saya orang Johor Bahru. Dulu maktab mana ke universiti? Dulu kan, masa zaman saya dulu kan masih nama maktab perguruan. Tapi dia ni baru je lagi. Dia maktab perguruan Raja Mewah. Di Sembilan lah. Masa zaman saya dulu sebelum ni, cikgu mata perguruan semua subjek am je. Faham tak? Masa zaman saya baru dia wujudkan option matematik, option bahasa Melayu, option muzik. Masa zaman saya lah. Baru ada option lah. Sekarang korang dah dapat allowance kan? Dapat 9.
530. 500 je? Bukan 200? Kurang. Tujuh kan? Ha? Dulu Kurang. tujuh kan? 27 kan? Ibu Cikgu Yaya dulu 7. Oh 500 je? 500 je. Bapak power okey lah. Allah. Zaman saya dulu 345. Dia mesti dulu besar lah 25 tu kan? Zaman ni tak ramai sangat nak ni. Ha. Sekarang ramai nak orang ni. Kan zaman dulu walaupun 345 masih besar. Saya boleh masa kita tahun pertama ni kita kat dalam hostel kan. Lepas tu kan kita duduk luar. Saya boleh sewa lagi, maknanya saya boleh hidup lagi mewah lah masa tu. 345 je. Tanpa dibantu oleh ibu bapa. Masa saya pun biasa je. Tapi kalau sekarang pun tak ikut lah. 500 tu rumah sewa je dah 200. Kan? Tapi syukur dah. Juga belajar kan. Cikgu. Saya dah berapa tahun dah berikan ni. Cikgu kalau dengan cikgu-cikgu sini ada macam tak ada apa-apa isu kan? Hubungan tu. Hubungan dengan cikgu. Awak tengok ada isu tak saya kedua? Tak ada. Tak ada. Orang putus saya. Orang pun bagi kerja sama lah akhirnya. Okey, tak ada Kalau masalah. ada bagi tugasan ke ada yang jenis macam menolak ke tak ada? Tak ada kat sini. Okey. Kira Memang rajin. Ha? Kalau dengan ibu bapa pula. Okey. Sampai agensi. Kalau kita buat mesyuarat agung PIBT, memang yang datang tu boleh kata 85% ke atas lah. Kalau kita buat hari sukan pun 90 sampai ke atas? 85 lah. Apa boleh? 90 tu tidak sangat lah kan. Kalau hari sukan memang saya rasa satu katung mak bapak datang. Tak pun kalau paling sampai 8, 67 mak bapak pun suka kalau hari sukan. Sebab itu bukan buat sukan kat sini. Ada kat store Kita kan? buat dekat store. Dah berapa tahun dah, masuk tahun keempat tu. Tahun kelima saya tak ingat lah. Dulu macam mula saya buat sini. Untuk Sukantara boleh lah buat kat sini. Kan? Kat Padang ni, brand kecil. Kita nak lagi meriah, lagi seronok, buat dekat store lah. Dia dah ada line-line dia kan. Senang. Ada spek dia. Tapi kita acara Padang memang buat kat sini lah. Kat sana untuk apa final dia lah. Dari segi biayaan stop macam mana ke? Dia dalam 220 je. Oh sehari pakai. Kita pakai dari pagi sampai ke Kan? 12 satu lah. Dan 270 tu lah. Sebab tu masuk dengan pemesinan dia kan. Maksudnya pihak cikgu-cikgu yang terlibat, siapa je untuk pelaksanaan kurikulum untuk budak-budak ni? Semua cikgu lah. Kalau isukan tu cikgu semua. Kan? Sebab mak pun datang. Jadi, cikgu pun akibat semua lah. Dengan kita punya cleaner pun boleh bertugas jadi apa, jaga line ke. Kalau yang perempuan tu untuk bahagian apa, jamuan ke apa. Semua terlibat lah, bukan hanya cikgu je. Cleaner semua terlibat. Macam tu lah. Saya kalau Kita tolong orang kita tak aman, tapi kita ada Apa juga? kan? Banyak cikgu dekat banyak tempatan ni kan. Sebagai pentadbir lah ada tak orang cakap cabaran-cabaran yang besar lah itulah cikgu hadapi. Ada. Kira relax lah tadi. Cikgu sini walaupun dia orang sikit, dia orang ada potensi masing-masing. Oh, Kalau tengok piala tu, nampak tak piala tu? Itu acara apa kan? Tari rakyat. Zapin. Kita Zapin ni, Cikgu Zapin ni Cikgu Zahid. Dia memang dah terkenal lah, Zapin sekolah ni memang kalau benchmark Zapin. Sebab apa, kalau pertandingan peringkat, kita pernah buat pertandingan penyertaan lah pada kebangsaan, untuk acara-acara peringkat negeri, mewakili negeri, untuk Zapin. Sebab Cikgu Zahid ni memang seorang cikgu dipakai dalam tarian Zapin. Dia dilatih, dia tuntut macam Minat dalam kebudayaan. pegawai kebudayaan di yayasan jugalah. Yang cikgu juga ada Zapin. Okay. Kalau macam mu'alim tu, kita ada cikgu-cikgu yang berpotensi lah dalam bidang masing-masing. Yang kata orang star lah. Ada kebolehan. Kebolehan yang lain pada orang lain. Cikgu lain setakat mengajar gitu ni. Dia tak boleh lebih sikit lah. Kalau cikgu Mas tu dia bagus untuk TKRS, tahu majlis batu kan? Dia tu special untuk kawat-kawat, orang mana perempuan. Kawat, untuk kawat kaki. Dulu kat universiti dia tak tahu apa dah sekawat kaki dengan apa kan. Dia main train budak, dulu pernah menang dulu je lah.
Sekarang ni budak kita mungkin cantik lah kalau kawat dah dia dilatih budak. Ada pertandingan peringkat zon dan sebagainya, peringkat daerah. Budak kita memang bagus dari segi komand. Maknanya kita macam mana boleh bagus dari segi komand? Di sekolah lah. Waktu dia hukum. Kita ada cikgu-cikgu yang dia potensi dia yang luar biasa untuk cikgu lain lah. Kalau pencapaian akademik ada tak pencapaian yang luar sekolah? Macam Sebab ni tak sekarang pengen. ni, sekarang ni sebab bila dah tak ada UPSR, itulah masalahnya. Kalau dulu masa ada UPSR, sekolah ni pun bagus juga result dia. Antara yang baik-baik lah dekat zon bandar ni. Kan, pertama saja bersingles lah, dua dia cuba-cuba papaut singles, dah baik je semua. Macam Cikgu Zul, tak jumpa lagi kan. Cikgu Zul tu dia memang bagus dari segi sukan. Cikgu Zul yang tu, dia ni memang bukan yang biasa-biasa, dia memang latih je. Dia dah jadi pengantin untuk, saya cakap tadi, sepak takraw, bola baling, semua hampir semua permainan yang ada. Badminton pun pegang penguasaan. Sekali pun pergi apa? Datang ke sekolah lah, terlibat dengan program penguasaan badminton. Bowling pun sama. Tapi bowling dia dilatih je lah. Untuk saja lain jadi pengantin, untuk suka-suka lain jadi pengantin. Banyak cikgu yang bakatkan sekolah tu. Macam ustaz dia pun dia lagi. Dia pun nak kena belajar. Dia bawa dia lagi guru COS kan. Tak guru COS. Tak guru COS. Pasal universiti kan? Contract of Service. Dia ni cikgu yang bukan option pendidikan. Daripada universiti apa. Tapi dia nak jadi cikgu. Jadi dia kontrak setahun, dia minta COS tu. Tapi dia kena, kalau sekarang jadi cikgu dia bercara je. Sama dia COS atau ambil diploma pendidikan. Setahun. Kalau dia tak ambil diploma pendidikan setahun, dia mohon COS, dia dapat. Maknanya dalam masa setahun, dia akan terus berkhidmat di sekolah sebagai cikgu. Tapi cikgu kontrak lah. Setahun. Tapi dia, waktu cuti sekolah dia akan berkursus di LPG. Faham tak? Itu dah guru COS. Tapi dah habis tahun. Nanti guru besar buat pemantauan, bagi markah elok kat dia, dia akan dilantik. Guru besar dia punya tu. Terus akan dapat gaji tetap lah. Bila dah dilantik pun dapat gaji tetap. Jadi guru sekolah ni dia guru kontrak setahun. Kalau dah lepas tu nak akan pergi sini atau mana-mana yang akan Dia tempat kan? terus surat sekolah yang dia buat latihan Dia di kontrak tu. Sekarang macam tu. Dia biasa pengesahan berapa lama? Pengesahan berapa lama? Pengesahan cikgu? Kalau sekarang COS kejap je, tak lama lah dalam sebulan 2 bulan. Kalau dulu yang baru kostum nak dilantik, kostum dia 3 tahun, ini baru pesan. Dulu lah. Tapi sekarang sekejap lah, sekarang setahun, tak sampai setahun dah. Sekarang dah zaman ICT kan, zaman saya dulu, masa saya baru kostum belum ada komputer zaman dulu. Itu yang lambat tu, secara manual. Tapi sekarang dulu pakai komputer kan. Cikgu untuk yang macam kan kebudayaan, suka ada permainan tadi macam mana? Pihak sekolah memastikan penglibatan murid tu secara 100%? Ataupun ada murid yang jenis untuk sukan dia tak, dia akademik juga ataupun dia berasif? Kan cikgu juga sebelum ni nak pilih budak untuk acara sukan sebagainya, dia akan terbuka lah bagi siapa yang minat nak buat, nak masuk takraw, datang cuba buat latihan. Daripada situ dah baru dipilih. Kita tak ada paksa budak tak pandai, budak tak minat pun, habis sini main. Tak payah lah macam tu kan. Siapa yang minat, cikgu nak pilih budak takraw, mari datang sekolah hari ni, besok. Budak minat datang. Ramai budak itu, dia budak sekarang suka main-main kan. Dia belajar tak minat. Sebab sekarang dah dah tak ada UPSR ni, dia minat main di otak dia dengan menyanyi. Kalau tengok budak-budak ni, dia suka main, sukan lah. Kita belajar sukan kan. Dia suka menyanyi. Tenaga tak habis. Betul. Kita cakap, kalau kita bagi ceramah, bagi apa, bercakap dia bosan. Dia punya perempuan tu sekejap je. Dia cuba dia pasang lagu. Dia akan automatik, dia akan bersemangat, dia akan nyanyi. Dia akan bersama-sama waktu tu. Suara dia terus bersatu. Macam tadi pasang lagu Mak Hijrah kan? Kan? Betul. Lalu kita tak tahu kan lagu Mak Hijrah tu zaman saya dulu, lagu Mak Hijrah tu. Zaman awak ada tak lagu tu? Tak sekarang tak tahu. Dia dengar Baru dia Kamu dah tengok lagu. zaman saya dulu kat televisyen lagu tu je lah main.
masa dulu lah. Dulu memang kita bukan ada macam masa lain kan. Cuma ada television je lah kan, dengan radio. Kalau kita belajar, kita dengan radio je lah. Dah macam awak sekarang pun ada gadget ni mah. Kan? Ya. Nak pun. Kalau bagi kerja pun boleh melalui WhatsApp kan. Boleh. Cik kalau masa Dulu masa zaman COVID tu, memang bagi kerja semua kat dalam ni. kalau kekasih. Bagi email. Bagi aplikasi boleh ataupun cikgu-cikgu. Ada cikgu yang buat GM juga. Ada juga. Tapi untuk yang tahap 2 lah. Dia tak satu Ataupun dalam WhatsApp pun boleh. WhatsApp group. Nanti kita pun dah gunakan aspek digital lah. Macam tu lah. Adakah budak-budak yang tak ada apa? Macam tak ada kemudahan nak akses tu? Masa zaman yang masa COVID-19 tu kan, Ramai. ada juga yang tak ada. Tapi masa tu kita punya YB apa? Tanjung Piai ni. Ada Parlimen Tanjung Piai. Dia ada sediakan apa bagi tablet. Pada keluarga-keluarga yang susah, suruh sekolah trace mana keluarga yang susah, bagi tablet lah. Ada lain sekali lah. Dia kena pergi lah dari sendiri. Oh, lain. Kan, takkan dia nak support. Bagi tablet kau pandai dah usaha sendiri. Tapi kebanyakan cikgu kita prihatin, kita pun faham. Tak semua, kadang satu tablet ni kecil ramai. Jadi cikgu-cikgu pun masih secara manual juga. Dia sediakan ada orang kerja atau dia buat modul lah. Satu subjek. Dia tak kat pagat. Jadi maklum kat sistem WhatsApp dah. Abang ambil lah kat pagat. Buat modul dia. Kan? Sekolah rendah, kau sekolah menengah boleh lah. Kau dapat Google Meet ke apa kan? Sekolah rendah macam mana? Ambil buku bagi modul-modul nanti bapak bagi sama lah. Tapi memang suka lah masa tu nak mengajar sebab dia nak budak-budak tahun 1, 2, 3 tu memang tak sesuai lah. Sebab apa? Budak-budak tu dia perlu bimbingan cikgu yang kat sini. Dia kalau nak belajar ABC, suruh buat kerja, bagi tu buat. Mesti nak bantuan dia mak bapak dia kat rumah. Kan? Kalau bapak dia tak bantu macam mana dia nak tulis ABC tu? Apa cikgu bagi rumah kerja dot. Kan? Itu perlukan dibantu lah kat rumah. Kau punya mana berapa? Dan ada juga. Cikgu tengok ada kesan lah bila murid lepas PKP tu macam tahu satu. Memang teruk lah. Itu form tu kan. Terus naik tu memang masalah besar untuk sekolah. Walaupun dia pada tahun 1, tahun lepas ni untuk tahun 2 memang teruk sangat dia punya kemahiran skill dia tu. Tak pandai. Sebab kat rumah tu bukan mak dia mengajar pun tapi tak macam cikgu mengajar. Tidak Kan? 100% lah pemantauan. Kan? Memang teruk lah. Saya masa tu memang masalah. Muka sekolah saya sekolah. Macam tu. Mana subjek matematik. Sekarang ni kalau tengok silibus matematik tinggi tau. Kalau tengoklah tahun 1, 2, 3, 4. Sampai yang tahun 5 tu paling tinggi. Sekarang ni silibus dah sangat tinggi. Berbanding keupayaan murid tu. Faham tak? Jadi macam 4 tu dah tinggi sebenarnya. Sebab saya, sebab mungkin saya bina matematik lah. Jadi saya tengok matematik kan. Saya rasa subjek lain sama. Bahasa Inggeris semua nak ada kesusastraan, bahasa Inggeris tu semua budak kecil tu apa benda dia nak cakap bahasa Inggeris tak betul lagi kan. Nak speaking pun kan. Ada kesusastraan bahasa Inggeris. Kalau di bandar boleh, di luar bandar memang. Dia kat rumah pun tak ada siapa nak bantu dia. Dia satu bantu ada cikgu. Kalau sekolah rendah lah. Masa sekolah menengah pun sama juga. Maknanya kurikulum kita ni terlalu tinggi untuk aras murid-murid. Ini pandangan saya juga. Maknanya mungkinlah kerajaan ni nak capai apa. Diorang ni nak sebenarnya silibus yang tinggi. Diorang nak apa. Di pertandingan antarabangsa kalau tengok ada apa pertandingan PISA atau apa sebagainya yang antarabangsa lah melibatkan negara-negara Vietnam, Malaysia, apa lagi negara kat ASEAN. Sebab tu diorang naikkan kita punya apa silibus. Tapi murid masalahnya murid di luar bandar ni dia tak boleh nak terkejar-kejar. Silibus sangat tinggi. Faham tak? Apa tu juga kalau awak dah sekolah menengah SPM semua kan. Silibus sangat tinggi kan? Tapi mungkin kalau awak dapat ni saya tak rasa menidakkan. Dapat skor tinggi ke apa, mungkin kerajaan turunkan grade ke apa. Betul tak? Betul. Jadi bila masuk universiti pun sama juga masalahnya. Kan? Betul tak? Betul. Kerajaan ni nak turun, nak budak mendapat A, straight A pun dia turun-turun kan. Betul tak? Jadi
Dia tak adjust. Memang ada tak maknanya jurang murid bandar dengan luar bandar ni. Dari segi penguasaan dan sebagainya. Dan budak-budak sekarang dia nak tak ada exam. Itu dah. Saya rasa, saya cakap kepada saya takut saya nak pension pada. Tapi saya tak setuju lah tak ada peksa. Sebagai guru saya suka peksa. Maksud saya kalau budak tu peksa, adalah satu ukuran untuk dia kejar. Jadi mak bapak pun sama. Jadi akan hantar nak ada tuition. Kan budak bapak relax, budak-budak tu relax. Ya, di sekolah pun lupa buku. Habis sekolah malam tuition. Bukanlah kita kata, maksud saya kat mana, adalah orang nak belajar, nak berusaha, nak kejar sesuatu untuk kejayaan. Walaupun sekolah rendah kita nak juga menguasai semua kemahiran literasi, numerasi semua tu. Tapi bila tak ada exam, kita semua dengan kangkung. Tak ada matlamat. Tak ada matlamat. Budak di sekolah pun tak minat cikgu ajar, bagi kerja pun tak buat. Tak ada target dia. Ada murid tahunan tu sebenarnya kena ada ketua kelas dia dah siap tulis lah nama dia tak hadir. Dia kata budak ni memang hari Isnin dengan Jumaat je tak datang. Itu si Asfogan lah tu kan. Ya tu nama dia. Itu dia ingat. Saya buat target dia dah, mana datang sini. Isnin Itu dengan Jumaat dia budak tak tu datang. hanya dia tahun ni sekolah sini. Tahun sebelum ni dia sekolah kat Cokong tu. Dia memang budak bermasalah tu. Saya pernah panggil mak dia datang, mak dia tak boleh handle dia. Sebenarnya kalau budak sekolah rendah ni patutnya mak bapak boleh handle anak tu. Kata orang boleh handle anak tu pun takut mak bapak, kena dengan cakap mak bapak. Tapi kalau budak baru 12 tahun, mak bapak tak boleh handle, anak tak dengar cakap tu, kata pada saya itu kelemahan sangat. Kelemahan. Itu satu istilah yang besar. Baru besar tu tak boleh nak handle. Habislah habis. Tak buat apa nanti. Dia tu budak. Jadi beradik sama, seorang ni dia jadi 5. Siapa tak nama adik dia? As apa tak? Dia Asrohel. Adik dia As juga, tak ingat As apa. Lelaki juga. Sama juga masalah tak nak pergi sekolah. Masa periksa itu, jenuh je cikgu ni. Datang, song-song dia. Oh datang bawa di rumah. Dia pergi rumah. Satu kali tu sempat dengan saya nak masuk lorong ni, dia nak lari-lari daripada pagar. Rasa song-song dia masuk kereta. Tapi ada kakak dia lah pegang. Masuk kereta ada kakak dia pun lari mencak keluar kan. Memang tak nak sekolah. Tapi yang Aswahel tu saya rasa dia tu ada masalah pembelajaran tu. Dia tak nak sekolah. Sukan pun dia tak join. Tak ada. Sebab ada setengah budak dia tak minat belajar tapi dia suka bagus. Ya. Ada juga budak kita macam tu. Tapi budak macam tu, dia suka pergi sekolah. Dia ada Sebab dia sikit. pergi sekolah, dia boleh main-main. Dia ada skill dia untuk masuk takraw ke, masuk bola kan. Ada benda dia minat. Dia ada minat. Tak semua budak dia pandai dua. Betul. Ada budak dia bagus kat sukan. Ada budak dia dua sekali, itu alhamdulillah lah. Ada budak dia pada belajar je lah, dan minat tak minat dia basic je. Perbezaan dia dulu. Kan? Dia belajar kan? Okay, soalan lah tadi mungkin sebagai guru besar yang dah lama implement mungkin ada nasihat bagi orang kami guru-guru muda ni. Okey. Nasihat lah. Seorang guru muda mesti seorang yang proaktif. Seorang yang ada semangat nak belajar. Kalau pergi ke sekolah awak, sekolah lah kata di posting yang mana-mana sekolah, awak mesti menunjukkan pada guru besar dan juga guru-guru awak seorang guru yang kata orang, pertama boleh bekerjasama, keduanya nak belajar. Jangan kalau orang bagi tugas, mungkin guru-guru baru ni mana banyak tugas lah. Jadi SU, sukan, tak boleh, saya tak tahu, saya tak berhenti sukan, saya main sukan tak pandai. Negatif benda tu kan. Dia bila kata apa saya belajar. Saya tak tahu. Contoh dia kata awak ni nak apa jadi bola baling. Contoh. Yang ni awak bola jaring. Padahal awak main bola jaring pun tak pandai. Contohlah kan. Ataupun bola tampar tu. Nak kata saya tak boleh, kata nak insyaAllah. Kita belajar. Okay, tentulah. Saya tak tahu belajar sendiri. Kan sekarang macam-macam kan. Kat sini pun boleh dapat banyak-banyak dekat apa ni handphone awak kan. Belajar lah kan. Kat YouTube pun tengok cara nak main, cara nak montar, apa skill-skill semua ada. Ikut je lah. Sekarang untung awak ada ni kan. Handphone ni boleh cari berbagai maklumat, sukan ke apa ke. Dan cek GPT pun boleh. Betul tak? Kalau zaman saya dulu mana ada?
kita hanya beli buku je lah. Saya modal duit lah beli buku. Kalau apa masa tu kena terima budak nak bola tampar kan. Kita tahu yang bola jaring ni kan. Kena ajar bola tampar contohlah. Saya bola tampar pun saya boleh. Masa tu kena bola baling. Masa tu zaman saya tu bola baling tu macam satu yang baru tau. Pasal bola tampar saya pernah main juga pakai maktab kan. Bola jaring pun kat sekolah mainan juga kan. Main itu tak main kita kat sekolah. Itu saya kena latih budak bola baling. Kita pun pandai bola baling. Kita beli buku dulu, kena beli buku. Beli buku sukan. Kita betul peraturan dia kan. Jawab sekarang senang ada handphone. Mungkin je lah. Kan? Jauh ni. Nanti kot awak dia diorang nak bagi suruh jadi SU PIBG ke, tapi mungkin kalau PIBG tu dia nak ambil orang yang dah berpengalaman jadi guru 3 tahun lah. Sebab nak kena pandai berkomunikasi dengan apa juga. Kan? Kalau PIBG tu. Mungkin bidang ICT lah, kena buat program ke, buat apa, program digital ke, buku program digital ke apa kan. Itu tak masalah kan. Gambar je. Biasa gambar je. Atau kat Uniflip ke, itu tak masalah. Buat surat-surat apa jemputan pakai Uniflip ke. Itu tak masalah lah, awak semua dah menguasai kan. Maksud budak mampu dia dah menguasai tu mah. IT. Okay? Saya boleh. Mana ambil gambar ni? Okay. Nak ambil gambar kat sini. Boleh?